Takaful bukan tentang takut sakit, tetapi tentang bersedia sebelum diuji. Banyak sangat kisah di luar sana yang sebenarnya boleh dielakkan. Tapi akhirnya keluarga terpaksa tanggung kos rawatan yang tinggi. Semuanya sebab kurang faham tentang takaful. Terlalu ramai yang sebenarnya baik-baik saja, tapi hidup berubah dalam sekelip mata. Semata-mata sebab tiada perlindungan. Dan masa tu, semua orang akan cakap benda yang sama. Kalaulah aku ambil awal. Saya Aina, hari ini saya akan mula satu journey baru. Saya akan buat konten tentang takaful. Khas untuk bantu masyarakat lebih faham apa sebenarnya fungsi perlindungan. Saya bukan datang dari dunia jualan. Saya datang dari dunia manusia. Saya explain ikut fakta, bukan janji manis. Jangan lupa follow. Kita start journey awareness ni sama-sama.